diriku, bos eksekutif. Mani, I'm come back. Oi, kau dari mana, bae? Dah siang, dah malam metu terus. Dari kongkong. Dah mobil kotor mak itu nak. Dewe anku. Dewe tak ada siapa mak. Terus. Anak kamu nih Rai tak perlu jahat. Ya tak. Ya perlu ketok banyak. Tuh. Nah, mobil. HP bagus. Nah, Tapi apa mak buat? kamu hati. Tak bisa dibohongi mak. Sudahlah kau tak beladas tulah. Pokoknya mak dah tahu menau. Kau nak yang betina mana nak kau bawa tahun ni kau punya harus kawin. Umur kau lah 30. Kau tak carinya? Nak carilah, malah pengen ni kan. Pokoknya mak pengen ngenong cucu. Tak tahu, pokoknya mak tak peduli. Pokoknya sore ni lah kau bawa betina tu ngadep mak. Hari ini? Hari ni, sore ni lah. Sore ini lah? Sore ni lah. Pokoknya mak tunggu, yang penting dia betina. Ya tak gaduh lah nang mak. Yo. Setuju tak setuju pokoknya ke bawah Nah, pokoknya aku mak setuju, pokoknya mak ngerestui ya. Mak Ya kamu tunggu sini lah Yo, ya sudah. Mak tunggu ya. Ya pergilah, jangan main kayak ajak ke mak ya. Ayo, payu. Siapa? Mawar. Budak kanji tu. Mana? Dia tu lah pengennya lah. Aja ke dia. Pokoknya deh, ini kan oleh mak aku baik ya dak. Jangan kau rasa aku galak nih gue dak sama kau. Jangan kau kegeeran itu. Agak jauh baik kau. Tidak. Pokoknya sini ya. Kaget begitu mak aku masuk. Kaget dulu kenapa? Kaget mak aku panggil sini. Tapi ingat kau ngomongnya kalimatnya kau pelan-pelan, lambat-lambat ke. Suara kau besar ke? Karena mak aku tuh peka. Ya? Jadi cak, aku mawar. Baca deh. Tapi maksudnya, kau sudah kau kanjeng itu. Nah, mak. Maksudnya. Betino lah ke bawah. Lado betino ya. Betino ni aneh. Betino nian. Uji kamu betino apa baik kamu setuju ya? Oh, yang penting betino. Mak tu dah pulang nak ini dah. Jadi kamu nak kenalan lah. Nak kamu tanya lah. Oh, di depan Cuman dah. jangan terkejut. Ngapa? Agak miring. Tino itu. Iya. Agak miring. Mak hadapi dulu. Iya. Nampak baik. Baiklah kamu kenalan lah. Aku nak sini baik. Ya sudah, tunggu Iya. lah. Nak jenguk dulu ya. Cantiknya. Dedek. Siapa namanya, nak? Nama aku Mawar. Aku kuliah di Unsri. Mantaplah kamu mah. Iya. Alamat balai aku ke kebun bunga. Bunga. Iya. Asli aku pemulutan. Ya, budak ini. Hobi aku berenang. Oh. Sama minum sirup. Sudah. Duduk lah ya. Ya tinggal duduk aja ya. Iya. Iya. Astaga, super nggak cantik. Ya wah, ngapo nasib anak main. Capeknya ngomong peka ini. Mantaplah kamu mah.